Salam sejahtera dan selamat datang ke video penerangan SMA Sistem Azlan Abbas ini. Kali ni video ni saya nak bagi satu petua kepada rakan-rakan semua. Kalau nak berjaya dalam bisnes ni, jadikan SIM card Tone Excel ini sebagai line utama. Jangan pakai dua line. Okey. Dulu masa saya mula-mula join bisnes ni, hari pertama saya join. Bila saya dah kaji, saya tengok, wah, ini saya cakap bisnes ni boleh meletup. So, saya buang SIM card yang saya dah pakai puluh tahun dah, tuan. Okey. Satu SIM card tu saya buang. Jadi orang rumah saya pun terkejut. Dia tanya pasal apa awak buang. Saya kata saya dah jumpa satu bisnes. Dan ini adalah bisnes saya sendiri, saya cakap. Bisnes TuneTalk Tone Excel. Jadi tak patut kalau saya promote dekat orang, suruh orang guna SIM card TuneTalk Tone Excel ini. Tapi dalam masa yang sama saya pakai jenama lain. Saya pasti cara tu tak akan memberi faedah apa-apa kepada saya. Dia tak akan menguntungkan saya. Yalah, macam saya selalu bagi contoh. Mana kita nak jumpa orang taukeh Coca-Cola tapi dia dan anak-anak dia pakai minum Pepsi. Tak pernah jumpa. Kalau dia buat macam tu, dia takkan berjaya lah dalam bisnes dia. Okay? Coca-Cola takkan boleh jadi bisnes yang berjaya. Sebab kalau dia minum air lain. Okay? So, saya buat prinsip yang sama. Langkah pertama untuk berjaya, saya kena yakin dengan produk saya. Dan saya tak akan pakai produk lain. Iyalah, kalau kita promote, orang beria sangat. Bagus pakai SIM card Tone Excel. Bagus. Tapi orang tanya, kau pakai apa lan? Saya Tone Excel pakai, Maxis pakai, Celcom pakai. Orang ketawa kan, kau sendiri pun tak yakin dengan produk kau. Kenapa kau promote pada orang lain? Okay. Itu adalah langkah pertama yang saya buat. Tapi dulu sebenarnya saya pun tak tahu dia boleh kekal nombor lama. Sebab itu saya buang. Waktu tu 2010 tak berapa ada panduan sangat kan. Okay. Tetapi walaupun saya dah tahu kita boleh kekal nombor lama, sehingga hari ini kalau orang tanya saya apakah tindakan yang paling tepat yang pernah saya ambil ketika zaman permulaan Tone Excel ini, zaman karier saya dalam Tone Excel ini, saya tetap akan jawab adalah ketika tarikh saya buang SIM card lain ke dalam tong sampah. Okey. Sebab saya perlu ada keyakinan dan bangga dengan produk saya sendiri. Okey. Itu adalah langkah pertama yang saya buat dan sampai sekarang saya pakai nombor TuneTalk. Nombor saya pun tak cantik. Okey. Tetapi dia menghasilkan beratus ribu setiap bulan. Dan ada juga orang cakap dengan saya, Cik Mazlan, saya sebenarnya tak boleh tukar. Sebab saya ni, satu ni company saya tolong bayarkan. Saya kata, anggaran berapa tuan tiap-tiap bulan? Dia kata dalam RM200 dia cakap. Okey, company tolong bayarkan. Tuan dah pakai handphone ni berapa lama? Saya cakap. Dia kata dah dekat 10 tahun. Okey. 10 tahun. Kalau tuan nak jimatkan 200 ini. 200 kali 10 tahun. Kalikan dengan 12 bulan. Sepatutnya dalam bank tuan ada saving sebanyak 24,000 saya cakap. Cuba buka bank account. Betul tak ada duit penjimatan handphone itu 24,000 dalam account tuan? Dia kata tak ada lah. Cik Bazlan mana ada. Jadi tuan boleh pilih. Untuk berjimat pada satu benda yang sendiri pun tuan tak jimat. Okey. Ataupun tiap-tiap bulan tuan nak dapat 50 ataupun 60,000 ataupun 100,000. Mana satu yang tuan nak pilih? Nak berjimat ataupun nak dapat duit? Sebab saya, bab-bab penjimatan ni jangan argue dengan saya sebab saya tak tahu. Saya bukan pakar bab penjimatan. Okey. Sebab untuk mengatasi masalah tak cukup duit bukan dengan berjimat tetapi dengan menghasilkan lebih. Dapat lebih income. Jadi dah tak fikir perkataan jimat tu lagi lah. Alright. Jadi saya suruh tuan pilih. Nak jimat macam ni ke tiap-tiap bulan? Ataupun nak dapat tiap-tiap bulan 50, 60 ribu. Ataupun 10 ribu lah senang. Ekstra. Kalau tuan dapat tiap-tiap bulan 10 ribu. Tuan dah tak fikir nak jimat 200. Okey.
Tuan takkan fikir lagi nak berjimat 200. Jadi pilihan. Benda ni one way ticket. Alright. Kalau nak berjaya, nak dapat apa yang saya dapat, kena pakai satu line, kena ikut apa saya buat. Tapi kalau tuan nak pakai 2 line, 3 line, sebab dalam Tuan Excel ini yang ada 500,000 orang ahli pengguna, saya tak jumpa lagi seorang pun yang berjaya dalam bisnes ini yang pakai lebih daripada satu line. Tak ada, tuan-tuan. Okey. Dah terlalu banyak bukti orang yang pakai 2-3 line, dia tak boleh dapat income yang tinggi dalam Tuan Excel ini. Jadi, kenapa saya nak pilih yang macam tu? So, jadi saya cadangkan pada tuan-tuan, kalau nak berjaya dalam bisnes ni, pakai satu line saja, satu line utama. Dan banyak juga case, dia punya bahana dia tuan-tuan, kalau pakai dua SIM card ni, okey, satu SIM card TuneTalk, satu lagi SIM card lain, okey. Apabila SIM card Tuan Excel ini, dia buat commission dia sikit, dia tak dapat banyak, okey. Sebab orang dia sendiri pun tak yakin, dah tentulah dia dapat commission sikit. Kawan-kawan ni pun tengok juga dia nak sponsor benda ni, dia sendiri pun pakai SIM card lain. Jadi tak ramailah orang join. Kalau tak ramai orang join, sikitlah commission dia. Bila commission dia sikit, kesudahnya apabila dia rasa benda ni tak berbaloi, dia akan buanglah SIM card tu. Buang SIM card ni, dia tak ada masalah sebab dia ada SIM card lain. Sebab itu dia akan terkeluar daripada satu bisnes yang sangat baik ini. Okay. Dan kedua, ada juga case, orang pakai 2 SIM card, dia pun sponsor beberapa orang. Okay. Dia sponsor beberapa orang, dapatlah 5 orang, dia pun lepas tu tengok commission pun sikit, dia tak plan pun nak buka 3 account, orang bawah dia pun tak ada buka 3 account, dapat sikit lah commission. Jadi, tiba-tiba ada seorang tu yang hebat, dia pun kembangkan bisnes ini. Dan katalah kawan ini satu hari SIM card dia hilang. Dia tak ada masalah SIM card dia hilang. Sebab dia ada SIM card lain. Lebih 45 hari dia tak top up. Okey, lebih 45 hari dia tak top up, commission dia expired. SIM card dia expired. Bila SIM card dia expired, dia tengok dalam member area tak hilang kan. Walaupun orang tu dah expired. Dia buka member area, dia tengok, aku berkembang lah. Kawan seorang ni berkembang. Patutnya aku dapat komisen banyak. Ada yang seorang tu, kalau dia hanya top up saja RM20 saja setiap bulan, dia akan dapat lebih kurang RM2,000. Bila dia sadar perkara ni, mulalah telefon, Cik Mazlan tolonglah dapatkan ID lama saya. SIM card saya hilang, dia kata. SIM card saya hilang. Jadi, bila saya dah jumpa balik, saya nak top up dah tak boleh. Dah expired. Okey. Tolonglah Cik Mazlan. Tolonglah, dia kata. Sebab apa dia dah ternampak RM2,000 ni. Sebab salah satu network dia berkembang dengan hebat. Dia patutnya dapat banyak ni. Tapi disebabkan SIM card dia hilang, dia tak top up langsung. Jadi, dia pun minta tolong dekat saya. Dia kata, tolonglah Cik Mazlan. Kalau Cik Mazlan tolong saya, Cik Mazlan akan diberkati dunia dan akhirat. Macam-macam lah cerita. Saya pun nak kata apa. Okey. Saya pun tanya, Tuan, SIM card kalau expired, dia 45 hari, tak top up, baru dia expired. Jadi saya tanya dia, 45 hari tu, masa SIM card Tuan hilang, Tuan tak pakai handphone langsung ke? Dia kata, sebenarnya saya ada handphone lain, sebab itu yang tak kisah. Tuan sendiri tak hormat dengan bisnes Tuan. Tuan sendiri tak hormat dengan bisnes sendiri. Tuan ada SIM card lain. Sekarang expired. Tak boleh dapat balik. Itu bukan peraturan saya. Peraturan daripada management. Okey. Jadi kalau Tuan nak start balik, kena start daripada beli SIM card baru. Dan start semula dengan network yang baru. Habis yang lama ni saya tak dapat. Memang tak dapat. Tuan tidak layak dapat kerana Tuan sendiri tidak percaya pada bisnes Tuan sendiri. Tuan memang tak layak dapat. Habis tak boleh tolong. Memang tak boleh tolong, saya cakap. Bukan saya tak boleh tolong, saya tak mampu nak tolong. So, petua pakai satu line ataupun jadikan line utama bagi saya sangat-sangat penting. Dan jadi penentu salah satu asbab kenapa saya boleh berjaya dalam bisnes Tuan Excel ini. Semoga video ni boleh dijadikan panduan dan ataupun iktibar. Terima kasih. Assalamualaikum.